5 ciri-ciri anak derhaka yang kadang kita tak sedar. Ada siapa nak jadi anak derhaka? Tapi ini 5 ciri-ciri yang kadang-kadang kita buat tanpa sedar. Derhaka ni bukan semestinya kita ni jerit dekat mak ayah. Bukan semestinya pukul ataupun halau diorang. Kadang derhaka tu kita tak sedar. Dalam nada suara kita, dalam sikap kita ke, ataupun dalam hati kita. Allah sendiri ulang banyak kali dalam Al-Quran supaya kita ni berbuat baik kepada ibu bapa. Birrul walidain. Sebab hubungan ni bukan hubungan yang biasa. First, nada suara yang tinggi. Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 23, janganlah engkau berkata kepada mereka walau sekalipun. Perkataan pun Allah larang. Bayangkan kalau kita menjawab dengan nada sinis ataupun muka masam. Kadang bukan apa yang kita cakap. Yang kedua, mengutamakan orang lain lebih daripada ibu bapa. Kawan ajak terus keluar, mak ayah panggil, kejaplah. Kita sanggup layan orang luar ni berjam-jam, tapi dengan ibu ayah cepat rasa rimas. Itu tanda hati kita ni dah mula keras. Yang ketiga, malu dengan mak bapak, malu dengan cara diorang bercakap, malu dengan pekerjaan mereka, malu dengan latar belakang mereka. Padahal dulu mereka tak pernah malu pun ada anak macam kita. Yang keempat, abaikan nafkah dan tanggungjawab bila mampu. Bila dah berjaya, lupa siapa yang dulu ni susah payah. Islam letakkan berbakti kepada ibu bapa ni sangat tinggi. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan paling utama. Antaranya ialah berbuat baik kepada ibu bapa. Yang kelima, tidak doakan mereka walaupun mereka ni masih hidup, atau lebih sedih lagi bila mereka dah tak ada. Doa anak soleh adalah antara perkara yang terus mengalir pahalanya, dibawa sehingga mati. Tapi kita jarang angkat tangan untuk mereka. Mungkin hari ni kita rasa biasa je, tapi suatu hari nanti bila kerusi dekat rumah tu kosong, baru kita faham nilai mereka. Kalau hari ni masih ada peluang, peluk mereka, minta maaf, lembutkan suara. Sebab tak semua orang masih diberi kesempatan.